Perak. Acik. Tadi apa Acik? Nyinggah-nyinggah Nyinggah-nyinggah sini tadi? Sanju dari kenduri rumah Nyinggah tu Jawa. Oh, Singgah. Jangan cakap nyinggah, pening Jawa. Acik saya orang Jawa. Cakapnya Jawa. Acik singgah-singgah dari kenduri, turun kat Gurang Berhijan. Tadi tersempat dengan Acik dekat depan kemah tadi. Satu family, ramai. Alhamdulillah. Berapa kereta Acik? 3 biji kereta, Big Boss. So, Alhamdulillah, pusing punya pusing. Sold 2 barang. Sofa dengan daybed. Untuk Sebelah? Sebelah Acik mana, sir? Parik Sulong. Sampai. Parik Abdul Rahman. Ush. Sebelah ni Acik berlari sampai. Dari sampai. Rumah Acik dari sampai. Cik dulu rumah banjir, kena. Acik dulu rumah banjir Oh. Acik orang dekat-dekat lah Pak Sulong Dekat je kan? Oh, Alhamdulillah. Dekat ambil sulung dia. Mak pun dia ambil sulung dekat Dewan tu. Betul-betul kat depan dewan tu. Belakang. Oh, belakang Dewan. Dekat je. Macam mana Acik layanan seminggu ni? Okey. Best. Jangan stres Acik. Dompet hilang tu boleh je. Macam mana Acik dompet boleh hilang Acik? Tak ada. Tak kembali lagi tak pasal tu. Tak kembali dah separuh jalan dah keluar kampung. Oh, memang dia datang sini. Alhamdulillah. Pasal dah belanja tadi.